Pernah tak kau rasa pelik? Gaji baru masuk, tapi 2-3 hari lepas tu habis. Lepas tu bila buka parcel, bila aku beli ni? Tanda-tanda penyakit kronik kaki Shopee tahap 5. Aku faham, barang kat Shopee tu semua comel. Harga RM1.99 pun boleh buat kita rasa macam menang loteri. Tapi masalahnya, sikit-sikit lama-lama gaji habis. Sikit-sikit check out. Akhirnya tak ada simpanan langsung. Sebab tu aku selalu suggest, orang yang kuat shopping ni lagi kena simpan emas. Sebab emas ni buat tahan nafsu. Bila kau tukar duit jadi emas, automatik kau rasa sayang nak belanja. Tak adalah kau gatal jari nak tekan buy now 24 jam. Lagi satu, emas ni bukan untuk kaya cepat, tapi dia bantu kita selamatkan duit kita dari diri sendiri. Sikit-sikit kau simpan. RM1 pun dah boleh mula dengan akaun Gap Public tu. Tak perasan, tahu-tahu dah ada 5 gram. Kalau duit tu kau biar je dalam akaun bank, percayalah, Shopee je yang makin kaya. Tapi bila tukar jadi emas, duit tu dah ada nilai, tak cair dan boleh guna bila perlu. So lepas ni, sebelum kau beli lagi satu tong sampah lipat yang estetik tu, fikir berapa gram emas aku dah simpan bulan ni. Klik link kat bio tu atau isi beg biru kat bawah ni. Aku guide kau mula simpan emas dengan cara paling mudah, paling selamat dan yang paling penting, paling jauh dari Shopee.